Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi. Hari ni bersama Miss J. Pasang badan bersama Miss J. Right. Hai. Hai Miss J. Hai. So hari ni, look memang hari-hari pakai macam ni ya? Ya, saya selalu keluar macam ni je. Macam ni? Wow, Ya. nice. Kita start daripada ni, mata ni. Ataupun riband. Oh. Nice lah. Beli kat mana? Dan harga berapa? Ni masa I pergi vacation kat Bangkok, I beli kat sana. Bangkok? Harga range dalam? Harga range, rasa nanti saya bagi tahu. Tak ada orang percaya. Okay, bagi tahu. Dia sebenarnya dekat 2,000 lebih lah. Wow, 2,000 lebih guys. Yeah. Brand Gucci Right, oh Gucci. Gucci, right. So, looks baju, right, baju dengan skirt atau sekali ke ataupun lain? Dia asing-asing. Asing-asing, okay. Yeah. Baju beli kat mana? Baju sebenarnya mak saya belikan. Mungkin dekat belikan. pasar pagi kot. Lepas tu skirt ni ada abang saya belikan dari luar negara lah. Tapi tak tahu lah, saya lupa negara tu. Dia beli kat luar negara. Harga range dalam berapa? Tak tahu lah, biasa dibeli memang mahal. So, saya tertarik dengan tu. Memang rantai ni pakai hari-hari macam ni? Adalah, ada banyak jenis warna. Sebenarnya dia guasha jade tau. Wow. Guasha jade tu dia orang gunakan untuk massage kita punya muka semua. Wow, ini boleh massage jugalah? Ya, saya pakai ni sebab nanti kalau macam ada free kan, I bawa macam ni je. Okay, right. So, beli kat mana? Harga berapa? Ni saya beli dekat Mumbai, India. India. Wow. Ni masa saya pergi travel lah. Harga dalam? Ni harga dalam dekat 3,000 lebih lah. Ikutkan kita punya ni 3,000 lebih. Kalau ikut ringgit Malaysia 3,000 lebih. Wow. Yeah. So, kita teruskan dengan bag. Harga dalam berapa? Ni harga dia dekat 5K saya rasa. 5,000? Ya. Malaysia? Ya. Wow. Sebab dia So, macam almost kulit monitor lizard. Wow, sangat expensive, right? So kita teruskan dengan kaki, kasut lah. Kasut, right? Kasut ni, daily pakai kasut ni? Ni kadang-kadang lah macam, dia ada banyak warna juga. Dia ikut matching. So hari ni kadang-kadang ada sport shoe. Kali ni hari ni saya pakai warna hitam lah. Sebab nak match. Harga lebih kurang dalam berapa? Beli kat mana? Yang ni pun nak beli dekat luar negara juga. Tapi tak tahulah negara mana. Tapi saya Paris ke London. Tak pasti. Tak pasti kat mana. Memang selalu pergi travel. Mana-mana negara pun pergi. Mungkin ada satu gembara tak pergi negara apa? Zimbabwe. Alright, tak apa. It's okay. So, apa lagi? Yang lain semua. Right, look nice hari ni. Right. So, kita pergi ke next punya artis. Right.